Elakkan makanan ni ketika more supaya tak ganggu kesuburan. More, kita sering teruja dengan pelbagai juadah. Tapi untuk jaga kesuburan, elakkan makanan tinggi, lemak trans. Contohnya, makanan segera dan makanan diproses seperti nugget dan sausage. Lemak trans boleh meningkatkan kadar penghasilan insulin yang mengganggu hormon kesuburan. Makanan bergoreng seperti kentang goreng yang mengandungi bahan pengawet dan lemak trans yang boleh menjejaskan kesuburan. Makanan tinggi gula. Pengambilan gula berlebihan boleh menyebabkan ketidakseimbangan hormon dan menjejaskan ovulasi. Sebagai gantinya, pilihlah buahan segar kaya dengan vitamin dan antioksidan yang baik untuk kesuburan. Kacang dan bijirin penuh mengandungi lemak sihat dan serat yang menyokong kesihatan reproduktif. Sayuran berdaun hijau, sumber asid folik dan zat besi yang penting untuk kesuburan. Selain jaga pemakanan, amalkan FRT, suplemen yang diformulasikan khusus untuk bantu meningkatkan kesuburan dan kestabilan hormon. Dengan nutrisi yang tepat, FRT membantu menyokong kesihatan reproduktif anda. Jangan biarkan pilihan makanan menghalang impian anda. Dapatkan FRT hari ini dan tingkatkan peluang untuk zuriat.